Assalamualaikum, welcome back to my channel One S Machinery. Okay, yang ni customer hantar mesin rumput. Dia kata dia dah simpan 2 tahun, tak ada kasih hidup lah. Sekarang dia suruh kita check. Kita dah tengok apa masalah dia ni. Mungkin dia carburetor kena servis lah. Lagi satu dia punya hose minyak ni dah keras dah. Dia suruh kita tukar apa yang patut tukar, tukar je. Okay, sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go! A few moments later. Okay, sebelum lanjut video ni, kita kena servis dulu carburetor. Saya dah isi minyak dah ni. Korang tengok, saya dah isi minyak. Lepas tu saya tekan bawah ni, minyak pun tak jalan. Mungkin dah sumbat. Okay, kita buka dulu carburetor dia. Okay, yang hose ni pun dah keras dah. Tengok. Okay, saya buka dulu. Okay, kat sini terbuka ni pun stokok ni minyak pun tak keluar. Okay, dekat sini pun dah sumbat lah. Kita kena cuci juga dia punya tank ni Okay, kita buka dulu dia punya hose ni. Hose ni kita tukar sekali dulu. Okay, kita masuk hose yang ni Okay, korang tengok dalam tank dia pun sangat kotor ni pun kita kena cuci. Dia punya tank dah siap kita cuci. Sekarang kita letak tank kat sini. Kita cuci dia punya carburetor ni. Sekarang kita servis dia punya carburetor. Kita buka dia punya cover ni tu. Tengok dalam pun sudah karat lah.
dalam pun sudah jam lah. Okay, kereta kita dah siap cuci. Kita try dulu Kita ikat dua skru ni. Okay, so kereta kita dah siap cuci. Sekarang kita tukar dia punya plug ni. Plug kita dah tukar. Sekarang kita try isi minyak. Kita try buang kat bawah ni. Keluar tak? Kita dah cuci semua. Carburetor pun dah cuci, tapi kita start pun tak boleh hidup. Ni kemungkinan carburetor dah kena tukar lah. Okey, sekarang kita tukar dia punya carburetor. Pun tak boleh. Ni carburetor dah rosak. Sekarang kita tukar carburetor baru lah. Yang ni. Kita dah tukar semua. Sekarang dah boleh dah. Okay, kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Kalau korang ada mesin rumput nak servis ataupun nak mencari mesin rumput, korang boleh terus walk in dekat HQ One S Machinery Sri Petaling. Assalamualaikum.